Kalau rekod. Okey. Bismillah. Sakit. Aduh. Apa nama treatment ni? Mesoplasma. Mesoterapi. Pigment blast. Okey. Mesoplasma. Kita nak kurangkan pigment. Jap. Aduh. Kalau tengok kan, nak kurang dah. Memang. Nak kurang lah. Ayuh. Walaupun tak disiplin, dia datang treatment, kita kat seminggu sekali, dia 3 minggu baru nak muncul. Tapi ada jugalah efek. Ada juga kesannya. Cantik kulit dia. Jap. Aduh, ni lagi. Tak apa, usaha tangan. Jap, sabar. Okey. Ada macam korban baru ni ya. Itu dia, korban. Kita buat itu sebelum raya korban. Seminggu sebelum raya korban. Siapa cakap di Beauty is Pain tu? Pandai kau cakap aku yang sakit. Okey, mulai pula. Bismillahirrahmanirrahim. Orang tengok injection ni sangat-sangat luaran lah. Jap. Bukan dalam sangat. Aduh. Hakik kejap. Cantik nanti last long dia kata. Kenapa tak kebas dahulu? Dah kebas. Benda ni ubat ni memang sakit. Tapi sakit light lah. Dia pedih je, bukan sakit, dah pedih. Dia pedih. Macam kena gigit semut lah. Sekejap je. Sikit je. Kalau orang tengok memang very superficial je injection dia. Betul-betul bawah kulit tu. Tapi yang menyebabkan dia rasa sakit tu because the solution tu memang menggigit lah. Ini favourite ni Maya Tunku Sabri. Ya? Dia pun banyak sekarang kat juga. Dia memang... Jap. Meleleh. Aduh, meleleh. Air sejuk meleleh. Meleleh air sejuk bukan yang Mada aku Sabri suka ni favourite dia. Sebab dia efektif. Sebab dia very efektif. Cuma pedih sikit lah. Buat apa ni? Hilang kurang jeragat. Nak buang jeragat. Nama dia meso apa benda? Meso blast. Pigment blast. Meso pigment blast. Tengoklah kulit chef cantik. Cuma perik lah sikit. Chef dia memang dah cantik-cantik lagi. Amboi. Dia memang nak sampai kulit dia macam orang kata Snow White lagi. Amboi. Untuk buang jeragat, mari. Ada 400-500 orang ni. Mari. Buang jeragat. Siapa ada jeragat? Sekarang tengah promo buy 3 free 2. Buy 3 treatment free 2. So bayar untuk 3 kali je. Kalau tapi dapat 5 kali. Betul. Kalau jeragat yang tebal-tebal tu macam gerak kuali tu kan. Buat seminggu sekali. Ya. Datang buat seminggu sekali, insya-Allah hilang. Kena rajin. Harga berapa Dr. Nadia? Harga satu treatment 600. Okey, so sekarang ni package kalau kan? 1,008 dapat lagi free 2 kali. So 1,008 dapat 5 kali. 5 kali bagi 1,008. Tinggal jadi berapa je? Berapa saja tu? Lah dapat 1,008 bahagi 5. Dapat 300 plus. Yang tukang cocok macam lepas geram je. Dia memang sakit hati ke saya lama dah. Ya nak jealous. Asyik dia dah cantik. Aku bila pula? Dia tenang aku pula ni. Kat atas dekat temple sikit ada tak? Dekat temple sikit kiri kanan.
Ada tak? Tu kat mana sini? Sini. Sini ke? Tak ada lah. Tak ada. Cantik je. Tak ada dah. Ha. Ada chef. Ada tak? Tak ada tapi. Tak ada. Kalau awak tengok chef ni tak ada kedut ya. Apa? Kat atasnya ada saluran darah je yang terkeluar tu. Ni orang kuat berfikir. Tak, ni virgin. Kan? Okeylah, alhamdulillah. Klinik kat mana cerita? Klinik kita dekat Prince Jafar Klinik dekat PJ. Cuba dia cakap nama jalan dekat dengan apa? Dekat dengan rumah arwah Chef Aini. dekat dengan Crystal Crown Hotel PJ. Dekat area UMMC je. Orang-orang UMMC, doktor, Nama nurses, klinik? datanglah. Tolong. Prince Jafar tolong. Klinik. Matron. Yeah. Sekejap. Sekejap, dia tag kan? Tag. Kejap, nak tag nama klinik. Macam mana? Alias dulu. Mana? Sini. Kena pergi kat ni. Add message. Ya Allah, ya Tuhan. Mana aku tak reti sangat nak komen. Tu. Okay. Ni. PRINZ Jampapa Klinik. Pin this comment. Pindah. Tu saya dah tag dah. Dah tag dah nama klinik. Chef saya kejap tak jangan baca. Chef, saya yang kartu ni dah buat. Chef memang lepas. Oh, yang dah kartu dah buat. Memang lepas tu helok kulit. Datuk Profesor Dr. Tunku Iskandar. Dia kata dia buat lepas tu memang elok kulit. Ya. Alhamdulillah. Kan? Kita Usahakan tanggungjaya. Mari. Prince Klinik. Cantik. Kan? Nak cantik, nak muda. Thank you Azzi apa tak reti, tak boleh baca. Saya dah tag situ, saya dah pin situ. Datang sini ada promo sekarang. Bayar untuk jumpa Iman. Bayar untuk 3 sesi, dapat free 2 lagi sesi. 5 kali. Harga dia 1,800 untuk 5 kali biasa. 1,008 ni untuk 3 kali je. Tapi dia throw in lagi 2. Salam doktor, buat PRP untuk jerawat tak? Buat. PRP untuk jerawat dia tak berapa efektif. Dia boleh menyihatkan kulit sahaja. Tapi untuk blast, untuk pecahkan pigment, bukan dia punya first option. PRP untuk jerawat untuk complementary kepada treatment ini. Jadi dia kira gini, 2 kali sakit. Betul, tapi okey je. Okeylah, nak lawa kan. Nak lawa mana Prince saya. Pin lagi sekali. Ni ke finishing? Finishes. Jangan finishing lagi solat asar dulu. Solat asar dulu. Lawa juga solat yang lupa. Ada sediakan tempat solat. Ya, sini muslimah friendly. Ada tempat solat ada. Tempat kita lepak-lepak makan ada. Kalau yang ada anak. Ada playground lagi. Yang ada anak umur 3-4 tahun. Kita ada playground dekat situ. Bolehlah. Kalau bawa laki teman, laki bosan, letak laki kat playground. Betul. Mari. Terima kasih. Mari. Siapa lagi? Buat PRP. Siapa nak buat, mari sini. Nak kurus boleh. Ni nak tunjuk playground untuk anak-anak dan juga laki. Ada playground, tempat makan-makan. Nanti dia buat apa ni? Petting zoo. Tengok. Misi-misi dia cantik semua ni. Sabah mari. Kan. Hanyut bot. Kejap bayang. Belum asal lagi. Belum sikit lagi. Okay. So datang ke Prince ya. Bye. Bye-bye.